Ada kajian baru. Anak picky eater is actually genetic, bukan cara you didik. Hai semua, saya Dr. Nisa Khalil. Let's check this together. University of Oslo, kajian besar. Lebih 35,000 kanak-kanak dari Norwegian mother, father and child cohort. Mereka jumpa gene variants yang explain 8 hingga 16% punca picky eating type to satu gene appetite regulation yang dipanggil ADCY3. Bukan degil, bukan you masak tak sedap, bukan salah cara you didik, tapi ada komponen genetik yang real. Sama macam warna mata atau tinggi anak. Ni bukan alasan untuk you stop cuba variety of food, tapi ni sebab kukuh untuk lepaskan guilt yang you dah simpan lama. Save this, tak payah dah rasa bersalah lepas ni. It's part of genetic.